tengok ni Datuk gunakan helmet ni kita cerita kereta juga. Okey, soalan ada yang tanya Datuk, kenapa dekat dalam kereta kita tak pakai helmet? Ada. Siapa cakap tak ada buat kereta dalam helmet? Waktu kita main racing, masa racing kita kena pakai helmet. Keselamatan diutamakan. Dan helmet ni mesti ada cantik. Dia tercantik dekat belakang tu. R0R. Tapi saya dah tahu stiker reflected. Reflected tu dekat belakang tu dia panggil R22 dan MS1. MS1 adalah helmet yang telah ditetapkan untuk piawaian untuk negara ini. Dan R22 adalah United Nations Regulation 22, di mana helmet. Dan helmet ini adalah pentingnya untuk menjaga kepala kita. Dia terhempas, kepala kita masih selamat. Tapi ramai penunggang-penunggang mana sirin dia tu? Ada kat tepi belah dalam. Ada. Saja tanya. Betul. Mesti ada lah. Beli motor mahal-mahal. Tapi helmet pakai setengah, telinga boleh nampak. Saya sukalah tu. Kalau dia hilang. Beli motor mahal, pakai helmet setengah. Cantik je. Naik basikal